Alright guys, kita dah sampai dekat satu lagi kampung. Ni aku tak tahu kampung apa. Okay, so jalan ni tengah buat lagi. Masih jalan Tanah Merah, itu sungai. Di sini pun sungai. Dan sungai aku rasa masih original. Kalau kat sebelah sana tu, korang lalu tepi jalan semua tepi-tepi tu sungai. So cantik ah. Dia akan mengalir ke bawah lalu tepi jalan tu. Okay. So alright, untuk motor Honda XDV 750 V3 ni, aku nak review sikit lah. Sebab aku dah lalu jalan yang memang rabak. Ini still okay, ada lagi teruk daripada ni tadi kan. So aku nak review sikit lah Untuk dia punya spek lah, kita tengok spek dulu. Engine dia menggunakan engine parallel twin. Okay, bila engine parallel twin ni korang pakai exhaust standard pun bunyi dia berat-berat. Memang shock. Alright, kemudian cc dia 745cc, 6 speed, okay, 6 speed. Untuk motor ni dia macam gear, dia ada indikator gear. Gear 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia bukan macam skuter biasa. Dan dia menggunakan dual clutch transmission, atau kita sebut dia sebagai DCT. Bermaksud dual clutch transmission lah. Bermaksud dia boleh pakai auto, boleh pakai manual. Alright, bila kita pakai manual kan, korang kena masuk gear sendiri tau. Dia macam kereta, ada pedal shift. Gear 1 sampai 6 ni. Ini masuk gear, ini buang gear. So kena pakai manual lah. Nanti indikator dekat sini, nanti aku tunjuk macam mana. Okay, nak tukar dia dekat sini. So bila korang start je motor ni, dia akan gear free, end gear. Dia tak macam skuter lain. Skuter lain kalau kita start, dia terpulas terus jalan kan. Ini tidak. Korang start, motor takkan jalan. Okay, so korang kena adjust kat sini dulu. Tekan kat sini. Nampak ni? N, D, M. So maksudnya kalau tolak ke kiri dia N, free. Tolak ke kanan sekali, dia auto. Tolak ke kiri lagi sekali, dia jadi manual. So manual kena pakai ni. Okay. And then dia pun pakai push start button macam ni lah. Kunci still ada, remote still ada. Okay, untuk paparan meter dia menggunakan meter TFT saiz 5 inci. And then dia menggunakan throttle by wire lah. Dia ada mode, rain mode, gravel mode, sport mode, standard mode. Dan ada 2 user, korang boleh custom sendiri untuk mode user. Okay, daripada sisi hadapan kita boleh tengoklah tayar dia menggunakan saiz 17. Dual disc radial caliper daripada Nissin. Dual disc nampak tu. Dia menggunakan spoke rim. Tayar dia multi-purpose lah. And then suspension dia menggunakan USD fork. Cuma komen aku tentang USD fork ni, kalau korang nak main heavy off-road memang tak sesuai. Kalau light off-road, sesuai, boleh lagi. Okay, untuk bahagian belakang kita tengok menggunakan single disc daripada Nissin juga. Okay, saiz tayar dia 15 inci. So aku tengok, duduk jauh sikit korang tengok. Saiz tayar depan 17, saiz tayar belakang 15. So belakang tayar dia kecil sikit. First bila korang masuk off-road, dia rendah tau belakang ni. So senang sangkut, nampak tu. So tinggi dia cuma 165mm saja untuk dia punya ground clearance. Bila aku jumpa macam lopak besar-besar, memang kena slow. Dia tak macam endurance, tak macam motocross. Korang memang kena slow. Okay. Kemudian dia punya seat height dia adalah 820mm. Macam aku tinggi 170, naik okey lah. Tak jenjit sangat Alright. Lepas tu dia punya seat kita tengok. Seat dia pun agak selesa, lebar. Okay, nampak tu seat dia agak lebar. Ada backrest kat belakang sini. Kalau buat pillion belakang duduk pun selesa lah. Ni. Lampu depan belakang LED. Untuk kapasiti tangki dia 13.6 liter. Okay, 13.6 liter ni aku try boleh dapat 214 km. Itu bawa rabak lah. Kita bawa masuk hutan, bawa off-road. Okay, bawa highway 16, 17, jalan jam, main rem-rem lagi. So dapat 214 km. Bukan untuk full 13.6 liter tau. Sebab bila aku meter dah satu bar dah kelip-kelip, aku isi minyak, aku cuba dapat 9.8 liter saja. So masuk 9.8 liter tadi adalah 214 km. Minta maaf kalau aku ni macam pening sikit kan. So untuk kapasiti dia, sini aku cerita. Meter aku fuel bar 1 bar, kelip-kelip aku isi minyak. Alright, dapat 9.8 liter saja. So bermaksud 9.8 liter penggunaan tu boleh pergi sampai 214 km. Gitulah cerita dia. Untuk kapasiti storage bawah seat dia 22 liter, tak terlalu besar. Boleh masuk satu biji handphone, boleh masuk satu biji helmet, okey. Cuma yang tak best dia tak boleh buka lagi besar ni. Kalau boleh buka lagi besar best je. Okey, so inilah. Besar dia tak terlalu besar sangat. Kalau kosong boleh masuk satu biji helmet lah. Bagi aku agak kecil jugalah sebenarnya. Tapi tak apalah, sekali-sekali bawakan kalau motor ni. Alright. Inilah korang boleh tengok. Inilah motor dia. Okay, cumanya aku nak cerita sikit lah. Best pasal mode ni kan. Bila aku masuk jalan teruk ni, korang pakai standard mode, dia akan ada traction dia hidup tau. So maksud bila korang pulas tu,
korang pulas dia akan ni sendiri. Brum 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 brum. Dia tak, korang pulas dia tak terus pergi tau. Korang pulas sikit dia tak terus pergi, dia akan brum 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 tayar belakang spin dia traction. Tetapi kalau korang nak pulas terus pergi, korang kena pakai gravel mode ataupun sport mode. Sport mode atau gravel mode, atau korang pakai auto, pakai manual, korang pulas dia akan terus pergi spin. Tetapi kalau korang tak boleh control, tak boleh handle, memang akan berpusing dengan motor. Itu je masalah dia. Macam aku tak expert, tak apalah, aku pakai je lah mode yang ada kat sini. Okay, untuk bahagian belakang dia ni, kita boleh tengok. Ni footrest belakang, so ada getah. Kalau korang nak main off-road, boleh pijak atas ni. Okay, getah, tak akan slip. Ini pun depan ada getah, dia tak slip juga. Okay, depan ni ada satu storage. Cuma storage dia kecil sajalah, tak besar mana pun. Masuk satu biji handphone okey lah. Itu saja. Okay, so far inilah rupa dia. Untuk lampu dia agak terang juga lampu LED depan belakang agak terang juga. Nampak. Untuk harga dia, harga dia lah. Harga dia 70,999 V3 ni. Tetapi bila dah masuk kat kedai, dah sampai dekat dealer, harga dia aku tengok last dekat TikTok semalam, orang jual 99,000 untuk V3. V2 85,000. Aku tak tahulah siapa yang kontrol harga tu, kenapa jadi macam tu aku tak pastilah. Tetapi aku boleh cakap motor ni sesuai untuk korang pakai daily, off-road, long distance, touring, semua sesuai. Ini ada option untuk motor laju sikit tapi nak pakai daily, boleh go for Honda XDV 750 V3 ni. Serius aku cakap, seronok, motor ni serius seronok. Cuma tu lah, harga dia agak mahal guys. Ya kalau tengok masuk kawasan macam ni pun okey je. Nampak ni sungai. Okey, sungai. Dia tak suka orang asli. Okay, nampak tu. Lawa-lawa. Itulah. Oi, lupa lagi satu nak tunjuk. Windshield dia. Windshield dia problem lah guys. Windshield dia boleh naik satu stage saja. Okey, ni. Kita tarik ni kita tarik ke atas. Tangan aku tak kuat nak kena. Ni. Okey, nampak? Naik ke atas sini lah. Okey, lepas tu kita lock balik. Okey, nak rendahkan macam ni je. Dia manual. Okey. Even Forza 250 pun dah pakai auto dah. Dah pakai elektronik tapi ni masih manual lagi. So tengoklah bahagian depan dia. Segak, body dia tak terlalu besar. Berat dia 237 kg. Kalau korang nak mencilok slow agak susah sikit. Kalau laju atas highway stable. Bila korang main jalan macam ni kan, tayar slide belakang, korang nak kena tarik balik memang agak penat lah. Serius memang penat. Aku pun penat. Alright, so itu sajalah. Super horsepower dia. Engine dia horsepower 57.8 horsepower dan 69 Nm of torque, 6 speed, parallel twin, 749cc, dual clutch transmission. Itulah dia. Okay, so kalau korang ada pendapat lah tentang Honda XDV 750 V3 ni, ataupun nak komen tentang motor ni, korang komen lah kat bawah. Yang belum subscribe, belum like, belum komen, sila laksanakan kerja anda sekarang, tugas anda sekarang. Okay, so kita jumpa lagi dalam video aku lepas ni. Aku akan upload satu video pengalaman aku masuk dalam post inilah kawasan orang asli ni. Okay, menggunakan Honda XDV 750. Jangan lupa untuk follow rapat. Thank you guys.